Bila kat Kurang Wujud dulu, macam bila Kau kan wujud lah? Kurang Wujud. Oh, okay. So macam bila kat Kurang Wujud dulu, bila kita tengok macam budak-budak yang kelas 8, kelas 7 ni, terasa macam ni macam level-level legend ni, macam aku rasa macam tak boleh nak achieve lah benda tu. Sebab aku rasa macam diorang ni macam janggut pun dah panjang gila time tu kan. Walaupun masih belajar. Kira kau wujud tahfiz ke alim? Syahadah je. Oh, ke syahadah je, okay. Aku tahfiz kat Kajang. Okay. Tapi tahfiz pun sebenarnya nak disclose tak benda ni aku ambil Sabah Express sebenarnya. Aku ambil Sabah Express. Sama lah. Oh, aku Sabah Express Aku Sabah Express juga. Yo, serius lah. Okay, jangan laju sangat. Kau memang daripada kecil kau tak jadi hafiz Quran ke apa? Tak lah. Dia okay lah. Kau tahu kan cerita aku sikit kan? Tapi anggaplah aku tak tahu. Okay. Cerita dia, aku background family aku bukanlah parents yang nak anak belajar tahfiz pun sebenarnya. Kira diorang tak pernah paksa atau suruh pun. Walaupun karkun, yes. Oh ya. Yes. Style. Ayah aku karkun. Kalau korang tak tahu, tabligh So kira abang aku dentist. Okay lah, seorang ni belajar agama tapi dia bukan tahfiz. Adik aku vet. Oh ya. So memang the whole family besar aku pun tak ada yang actually belajar tahfiz. Tak ada. Okay. So aku ni, kalau kau tahu, aku memang menakal gila time kecil.